Sekarang padi Arau. padi bagus. Tapi Menteri Besar potongan Polis. tinggi. Menteri Besar Polis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Malaysia dengan kawan orang muda. Saya mulakan ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul la wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allah wa rusuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan juga ulil amri di kalangan kamu. Kemudian jika kamu berselisih tentang sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Tuan dan Pertuan, ini titah agung, ulil amri. Kita patuh. Kita boleh berbeza, tetapi kita tak boleh daripada prinsip untuk mematuh ucapan agung. Kita tak boleh dalam apa keadaan sekalipun untuk menidakkan ucapan, titah ucapan yang telah disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi di antara perkara yang disebut dalam ucapan tersebut ialah contohnya ialah kita hendaklah berlaku adil kepada pembangunan wilayah. Kawan-kawan daripada Sabah dan Sarawak telah bercakap perkara tersebut. Kita hendaklah memberi keadilan kepada semua tanpa mengira parti. Itu adalah ucapan agung yang ulung yang saya nak ambil di peringkat awal ni, bahawa bila kerajaan ulil amri pentadbir kena ambil kira unsur pembangunan wilayah dan juga pembahagian harta negara ini kepada semua pihak tanpa mengira parti. Tapi malangnya benda itu belum berlaku sepenuhnya lagi. Jadi ikut ayat Quran. Kalau kita berbeza, kembali kepada Quran dan Sunnah. Bukan kita bertengkar terbuka macam ni. Langsung sampai tak ada pemikiran bahawa perbuatan tersebut akan menyebabkan kita jadi masalah. Masalah bukan saja di antara mungkin di antara kaum, tetapi sesama kita sendiri. Semua ini benda berlaku terletak kepada ulil amri. Pemimpin utama mestilah mencari jalan yang lebih baik bagaimana nak menyatu padukan ummah. Bukan menggalakkan perbezaan. Kalau ada perbezaan, contohnya perbezaan di kalangan kita, tolonglah sama-sama satukan. Bukan bertepuk tangan. Perbuatan bertepuk tangan ni jawab di akhirat nanti. Kita sebenarnya menggalak perpecahan. Macam kita diganggu oleh pok-pok sana. Itu cuba menggalakkan perpecahan. Tak perlu ganggu. Kita berhujah masing-masing, bawa hujah masing-masing. Itu adalah hak kita yang harus dipertahankan. Tampil jangan cakap dia lebih 10 minit saya bagi kejap ya. Ya saya faham tampil. Tak, saya nak tanya. Tampil menyokong saya sokong tampil. Saya sokong. Rumah bangsa, saya nak tanya, perpaduan bila rumah. tuanku titah untuk mengadakan kerajaan perpaduan, kenapa bertolak? Okey, tak apa. Thank you. Very good. Tapi di sini saya mencadangkan satu pendekatan yang lebih damai. Dasar perdamaian nasional. Bukan perpaduan dah ada. Rumah bangsa dah ada. Tapi perdamaian belum ada. Jadi cari jalan supaya kita Arau, berdamai. Hulu Langat boleh. Kemudian yang keduanya ialah tentang kedaulatan bahasa Melayu. Telah termaktub dalam perlembagaan. Amboi, Arau. Baik Speaker. 152 Perlembagaan Persekutuan. Ini tak perlu Muhammad bincang Arau. lagi. Ya, Arau Bahasa nak bagi Melayu ni cuma diperingatkan dari masa ke semasa. Dalam perlembagaan. Jangan cakap banyak. Cih. Bawa rugi masa. Sebab sudah Arau. termaktub dalam perlembagaan. Tak dan boleh kita ya? semua kena Tak patuh. boleh. Arau. Tunggulah kejap ulangan. Okey. Hal babi nanti saya catat kemudian. Okey. No problem. Saya tidak ada masalah. Saya orang baik, Speaker. Tolong Okey. Kemudian bahasa, kita tahu bahasa menyatukan bangsa. Kita ni wujud kasih sayang di kalangan kita. Jangan buruk sangka. Mengapa saya tak boleh suka payah besar? Sekarang dia naik pangkat jadi menteri, dia macam tak nak kawan dengan saya. Tak apa. Satu hari saya jadi menteri, dia kena kawan balik. Tidak ada pilihan. Jadi kita jangan buruk sangka. Mungkin Arau. saya buruk sangka. Arau, Macam pasal- Hulu Langat. pasal buruk sangka Boleh saya tadi tu. lantik jadi timbalan Siap, menteri saya. No problem. Hulu Langat, Untuk menjaga dia tak bagi. Tak bagi, ya? hal-ehwal Tak bagi. yang akan- Tak pasal buruk sangka tadi tu. Yang Tak paling boleh. penting di sini ialah jangan buruk sangka. Cari helah nak berkawan, elakkan punca gaduh. Kalau hal itu berlaku, kita akan menjadi pemimpin yang baik, yang dihargai dan diingati. Saya tak mau bergaduh dengan semua orang ni. Kenapa mesti buruk sangka?
Macam Rafizi. Hari-hari kita tengok apa tu dia punya podcast. Pandan. Pandan tak boleh sebut nama. Sending order. Padahal saya tengok semua. Wabi Sebab Arau, saya menghargai. Dia cerita bagi saya benar tidak. Sekejap, Wabi Arau. Saya rasa kena betulkan. Pandan. Tekan balik mic. Betulkan. Mic saya terhenti, markah jangan ni masa jangan dikira. Ya. Saya yang tentukan masa. Okey, Wabi. kemudian pasal UEC. Itu lagi sekali, ini sistem kebangsaan. Kena tengok sistem kebangsaan ini apakah menjurus kepada perpaduan ataupun tidak. Kita kena kaji semula. Sistem pendidikan yang ada apakah boleh menyebabkan kita kasih sayang antara kita. We are Malaysian, man. Si putih. Kita orang negara rakyat Malaysia. Mesti ada kasih sayang. Bukan buruk sangka. Bukan lalai lagi. Contohnya bila kita tengok badminton. Kita seronok badminton. Bila Politan dengan Tinah main, kita seronok. Dia sekarang nombor 2 dalam dunia. Kita seronok. Bagi kita ialah yang paling penting dia orang Malaysia. Lihat orang Malaysia dan bangga jadi orang Malaysia. Jangan pergi keluar tak bangga jadi orang Malaysia dan kritik Malaysia. Saya pergi beberapa perjumpaan di luar negara bersama dengan pemimpin PKR, DAP semua puji Malaysia. Saya nombor 1 puji dulu. Tapi dulu masa mereka jadi pembangkang, mereka pergi luar negara, maki kami. Bukan contoh. Payah besar kena maki. Tapi sekarang dia dah kawan dengan mereka, dia pun baik. Wallahualam. Okey. Kemudian pendidikan negara. Dia sekarang ni masalah pendidikan negara ni sepintas lalu. Masalah sekarang menteri. Menteri minta maaf sebab kes darjah 6 dia pun telah dipercakap dengan hebat. Nak cakap pendek ya, menteri. Inilah masanya menteri untuk mengundur diri, tukar kementerian. Bagi tukar yang mana-mana kementerian. Jangan bagi kat Mak Mazlan, bagi kat orang lain yang boleh. Payah besar boleh. Tapi jangan tukar. Layak pengurusi polisi Perikatan Nasional 4 kali ni. seminggu. Layak. Okey. Yang keduanya, seperti yang disebut oleh Ketua Bangkang yang budiman, Saudara Hamzah daripada Larut. Bahawa tentang graduan. 5.9 juta, 58 juta graduan yang direkodkan. 16.6 juta ataupun 32% tidak mendapat pekerjaan seperti kelulusan. Macam contohnya ulangan, ada PhD. Tapi tak dapat kelulusan untuk bekerja sebagai orang yang berkelulusan PhD, dapat kerja lain. Wallahualam. Bukan contoh ya. Saya tak tahu dia ada PhD ataupun tidak. Kemudian berhubung dengan ladang babi ya. Saya menyokong PAS Selangor, PAS Semas, saya berterima kasih dan kawan-kawan yang lain. Soalan saya ialah tentang kalaupun berlaku perpindahan Bukit Tagar yang PM telah umumkan bahawa tidak akan berlaku, kita nak tanya siapakah pengusaha utama? Kalau dia pengusaha utama, dia kena buat sendiri, tanah dia sendiri, bukan tanah kerajaan. Dan ambil teknologi yang terkini seperti yang dibuat Singapura, yang dibuat sebuah pulau, dan juga China yang membangunkan berbentuk hotel untuk memelihara babi. Jadi kita tak persoal yang lain. Kita nak supaya teknologi yang boleh menjamin kebersihan alam sekitar dan sebagainya tu diambil kira. Kemudian KWSP. Sikit Arau. Yang Arau, bawa tadi kata Arau. nak bagi laluan Arau. Yang bawa Mak Arau, Pucuk Arau. Borneo, Arau. kawan. Kalau Tak isu lalu babi masuk. tadi kata bagi laluan. Okey, terima kasih Pucuk Pucuk Borneo ni kacau pula lah. terima kasih Arau. Saya nak tanya sama ada yang bawa Mak Arau setuju supaya mana-mana YB sebelah sana dan juga netizen yang menghina pemakanan babi itu sepatutnya tidak berlaku. Kita tidak mahu perkara itu menjadi konflik negara. Okey. Jadi adakah yang bawa mak setuju supaya Bukan, saya nak jangan jawab di sini. YB sebelah sana jangan sebut dan netizen pun nasihat mereka jangan sebut. Sebab hari itu saya sebut pasal belacan dan budu saya hormat tapi media tak sebut pasal hormat itu. Ayat Quran, lakum dinukum waliyadin. Kamu dengan agama kamu, kami dengan agama kami. Bukan kami tak ada menghina, tidak ada istilah di kalangan orang Islam. Ya Ustaz ya? Tidak. Kamu dengan agama kamu, dengan makanan kamu. Kita kena, kalau ada orang terkata, sebenarnya tak boleh cakap macam tu. Kita kena hormati orang sebelah sana, termasuk... Terima kasih Arau sebab hormat. Kita pun hormat agama orang Islam. Terima kasih. Perkamanan kami diharam buat demikian. Kami menghormati agama masing-masing. Kemudian yang kedua terakhir adalah berhubung dengan kartel. Arau, macam mana Saya janji ni Arau menyarankan kata nak bagi supaya- Arau? Ni tuan ni betul. Arau. Sekarang padi Arau. bagus.
Tapi Besar potongan Polis. tinggi. Hulu Langat. Menteri Besar Polis. Supaya harga Sekejap. Hulu Langat. Okey, teruskan YB Arau. minta tolong pusing balik jam. Saya ingat YB Arau. Kemudian ini MB Incorporated di Perlis ni. Perlis ni ada 2 sumber. Tidak ada lagi. Harta kami tak ada. Yang ada ialah cahaya matahari dan juga RAE. Jadi siapa yang nak masuk melabur di Perlis, boleh. Tapi kena pastikan kerajaan negeri menyertai. Itulah harta kami. Tidak ada tempat lain seperti kami. Kami punya kepanasan 2 kali lebih besar daripada mana-mana negeri lain. Saya kalau balik 2 hari pun saya datang ni kala bertukar. Sebab apa panas yang luar biasa di sana, tetapi panas itu telah mengeluarkan hasil-hasil yang cukup bagus seperti harum manis dan sebagainya. Termasuk solar. Solar kita akan menjadi satu teknologi yang terbaik. Kemudian yang kedua terakhir speaker berhubung dengan ART. Dalam ART dia ada 43 perkataan share. 7 section, 7 perkara, 43 perkataan share. Yang Malaysia share. Jadi yang tidak ada perkataan share hanya 7.5, iaitu berhubung dengan termination. Either party may terminate this agreement by written notification to the other party. Termination shall take effect 180 days after the date of the notification. PMA dah jawab. Dia kata belum dimuktamadkan lagi. Kita ada 180 hari seperti yang telah disebutkan 6 bulan. Jadi tuan tengok perkataan share ni terlampau banyak ya. Kemudian ke KDLSP Menteri Ekonomi tak ada. KDLSP ni saya nak sebut tolong pertimbangkan akaun 3. Bagi 10% tak apa. No problem. Kemudian akhir sekali. Okey. Confirm akhir ni. 30 saat. Jangan macam tu. Arau, boleh sikit Arau. Nak puji. Layak pengurusi Perikatan Nasional dan juga Menteri Besar Kerajaan Negeri Perlis. Arau, terima kasih. Oh, Menteri Besar Perlis. Okey, sekejap lagi saya ceritakan. Okey, pasal ni saya setuju dengan pendang tadi. Saya minta kerajaan tolong membuat penangan Perdana Menteri pada minggu depan. Penangan Perdana Menteri berhubung dengan isu nunukan dan juga si batik. Sebab ini akhbar Indonesia buat perayaan. Itu pasal Ambalat dia buat perayaan. Berberita. Hari ini dia buat perayaan berita yang kita serah lebih kurang 5,200 hektar. Tolong nafikan, bawa penangan di Parlimen. Sebab kita tahu struktur Parlimen di bawah perkara 69 bab 4 menyebutkan bahawa struktur pemerintahan negara ini terdiri daripada Kabinet, Parlimen, Majlis Raja-Raja dan Agung. Jadi kena rujuk mengikut perkara ini. Terang di Parlimen. Majlis Penangan Perdana Menteri pada minggu hadapan berhubung dengan isu nunukan dan juga sibatik dan juga peruntukan ahli-ahli parlimen ya. Baik. Okey, dah jadi habis. jadi Arau. ni yang Mak ni nak sebut kemarin market kita 2 hari yang lepas market naik 27 poin. Kemarin jatuh 14 poin. Hari ini pagi-pagi jatuh 36 poin. Saya kata pasal apa jatuh? Ni sebab Iraq nak perang lah, macam ni Amerika nak perang dan sebagainya. Kemudian sekarang ni jatuh mungkin dalam 30 ke 26 poin. Benda yang besar di hadapan kita ialah terdapat 2,200 counter. Yang aktif 1,650. Tetapi indeks dia ambil kira kepada 30 counter saja. 30 counter tu kalau naiklah indeks kita, kalau jatuh. Saya minta kerajaan perhatikan balik benda ni. Menteri Ekonomi perhatikan balik. Kenapa indeks didasarkan kepada 30 counter saja? Kenapa tak diambil yang lain? Dan kita ada kawan-kawannya ada support daripada pihak agensi kerajaan kepada market. Market kita ada menghadapi masalah yang saya sebutkan, dan walaupun pihak Mek kata teori ekonomi saya merudum, tapi saya nak bagi simple. Yang amat kalau pihaknya sekarang dengan RM50 dulu kita boleh beli RM50 barang. Panjang sangat lah. YB ni. Tapi sekarang boleh beli RM60 bayar RM50. Maknanya beli barang banyak, duit sikit. Maknanya kita barang masuk Malaysia kena turun harga. Ya. Cari jalan turun harga yang berhormat Menteri Pengguna. Cari jalan turun harga. Gunakan apa saja akta dan sebagainya untuk melengkah harga. Kalau kira dulu Terima kasih, ya, Arau, kalau kira dulu nenek saya pun nak dara. Okey. Baik. Dah. Terima kasih. Terima kasih, Yang Saya telah Berhormat. cakap 11 minit. Terima kasih rakyat Malaysia, orang muda dan kawan-kawan daripada negara jiran. Kawan-kawan daripada Indonesia bawa SMS saya, dia tengok saya berucap.
Termasuk diberi